Assalamualaikum, saya Hawa. Saya pula Nawal. Dan saya Nuha. Bunga melati di dalam raga. Kami berempat datang menyapa. Bukanlah kami mahu bermegah. Saya Kalisa dan ini geng saya. Kebimbangan ditarifkan sebagai perasaan risau dan jakaan buruk yang berlebihan terhadap pelbagai perkara yang berlaku hampir setiap hari, sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Keadaan ini biasanya disertai sekurang-kurangnya 3 simptom seperti kegelisahan, mudah letih, sukar menumpukan perhatian, mudah marah, ketegangan otak serta gangguan tidur. Kebimbangan tersebut juga menyebabkan tekanan otak yang terkara dan menjejaskan fungsi harian individu, termasuk dalam aspek sosial, pekerjaan atau aktiviti penting lain. Kadar statistik Indonesia dianggarkan sekitar 4.88% populasi atau kira-kira 1.6 juta individu yang mengalami gangguan kebimbangan. Secara global, kira-kira 4 hingga 4.5% populasi dunia mengalami gangguan kebimbangan. Sekitar 359 juta orang. Kebimbangan bukan sekadar mainan perasaan, malah ia dizahirkan melalui simptom fizikal dan mental seperti masalah perut, sakit kepala, serangan panik, perasaan sentiasa risau, kecenderungan terlalu banyak berfikir, kekurangan kesabaran serta gangguan pada ingatan dan tumpuan perhatian. Masalah kebimbangan hanya boleh didiagnos oleh doktor psikiatri dan pengawal klinikal psikologi melalui pemeriksaan fizikal, menilai sejarah perubatan dan bertanya tentang gejala yang dialami. Antara rawatan yang kita boleh terima apabila kita mempunyai masalah kebimbangan adalah ubatan-ubatan antidepresan dan jenis SSRI seperti sertraline dan fluoxetine yang akan membantu kita menstabilkan bahan kimia dalam otak. Kedua, psikoterapi rawatan bukan ubatan yang membantu individu memahami dan mengurus pemikiran serta emosi yang berkaitan dengan kebimbangan seperti cognitive behavior therapy iaitu CBT dan Acceptance and Commitment Therapy ACT. Yang ketiga, terdapat pelbagai perubahan gaya hidup yang kita boleh mengamalkan seperti senaman, relaksasi, pemakanan sihat dan tidur. Jika tidak dikawal, kebimbangan kronik akan membawa kepada kesan jangka panjang yang serius seperti kelemahan sistem imun, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan serta penurunan kualiti hidup secara menyeluruh. Malah, ia turut memberi impak besar terhadap hubungan sosial apabila sering berlaku salah faham, konflik yang lebih kerap dan kesukaran untuk meluah perasaan dengan jujur kepada keluarga maupun rakan-rakan. Apabila kita mengalami kebimbangan atau anxiety disorder, kita boleh mengamalkan teknik relaksasi seperti latihan pernafasan dalam, meditasi dan teknik relaksasi otot boleh membantu menenangkan sistem saraf serta mengurangkan rasa gelisah. Selain itu, kita perlu mengurus pemikiran secara positif. Kita perlu cuba kenal pasti pemikiran negatif yang mencetuskan kebimbangan dan gantikannya dengan pemikiran yang lebih realistik dan positif. Pendekatan ini banyak digunakan dalam terapi seperti cognitive behavior therapy. Ketiga, melakukan aktiviti fizikal. Senaman seperti berjalan, berjoging atau yoga dapat membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan penghasilan hormon yang menyokong mood yang baik. Kemudian, mendapatkan sokongan sosial. Berbincang dengan ahli keluarga, rakan atau individu yang dipercayai boleh membantu seseorang meluahkan perasaan serta mendapatkan sokongan emosi. Bukan itu sahaja, mengamalkan gaya hidup sihat juga penting. Kita memerlukan tidur yang mencukupi, pemakanan seimbang dan mengurangkan pengambilan kafein. Ini boleh membantu mengawal simptom kebimbangan. Akhir sekali, kita perlu mendapatkan bantuan profesional. Jika kebimbangan berlarutan dan menjejaskan kehidupan harian, individu disarankan mendapat bantuan daripada pakar seperti psikologis klinikal atau pakar psikiatri untuk mendapatkan rawatan atau terapi yang sesuai. Sekian, terima kasih.